Projek ini menyangkut SDG 3 iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Good health and well-being. Maklumatnya, memastikan semua orang menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera pada setiap peringkat umur. Apa yang ingin dicapai dalam SDG ini ialah mengurangkan penyakit tidak berjangkit, meningkatkan kesihatan mental dan menggalakkan gaya hidup sihat. Nama saya Nordina Taradawiti Amaisan. Saya Ana dari Syedera binti Muhammad. Saya Nurisha Humaira binti Muhammad Irsyad Syafi. Saya Muhammad Izikri bin Anazin. Dan saya Muhammad Asif bin Muhammad. Pretty little baby, you say that maybe. Tajuk kami ialah obesiti. Obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan pada masa kini. Obesiti berlaku apabila berat badan seseorang melebihi tahap normal akibat pengumpulan lemak berlebihan dalam tubuh. Masalah ini bukan sahaja menjejaskan penampilan fizikal, malah memberi kesan serius terhadap kesihatan dan kehidupan harian kanak-kanak. Antara punca utama obesiti ialah pemakanan tidak seimbang seperti makanan segera, minuman, bergula dan makanan ringan. Kurang melakukan aktiviti fizikal. Penggunaan gadget secara berlebihan sehingga kurang bergerak. Tabiat tidur yang tidak berterata. Pengaruh keluarga dan persekitaran. Obesiti boleh menyebabkan pelbagai masalah kelihatan seperti diabetes dan tekanan darah tinggi pada usia muda, mudah letih dan kurang cergas. Sakit sendi serta masalah postur badan. Kurang keyakinan diri akibat diejek rakan. Risiko penyakit jantung apabila dewasa. Selain itu, obesiti juga boleh menjelaskan emosi dan kesihatan mental kanak-kanak. Beberapa langkah boleh diambil untuk mengatasi obesiti. 1. Mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang. 2. Mengurangkan makanan bergula dan berlemak. 3. Melakukan senaman atau aktiviti riadah setiap hari. 4. Menghadkan masa penggunaan gadget. 5. Mendapat sokongan ibu bapa dan guru. Berat badan ataupun obes untuk remaja umur antara 12 hingga 17 tahun, 1 dalam 3 mempunyai masalah berat badan. Daripada umur 6 bulan hingga umur 12 tahun, 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia ada masalah berlebihan. Jika kita lihat daripada tinjauan kesihatan kebangsaan pada tahun 2015, masalah obesiti sahaja adalah setinggi 11.9%. Bermaksud 1 daripada 10 kanak-kanak ada masalah obesiti. Bapa banyak yang merasakan anak mereka tidak ada masalah. Bila overweight tersebut sebenarnya agak sukar untuk jika kita lihat melalui mata kasar. Kita perlu buat pengiraan. Memang perlu untuk ibu bapa mengawal tabiat pemakanan daripada awal. Kerana sekiranya kita biarkan kanak-kanak tersebut makan apa sahaja yang mereka mahu, maksudnya ibu bapa ini jenis yang permisif, membenarkan segala apa yang dimakan, kanak-kanak ini akan terbawa-bawa tabiat pemakanan itu sehingga mereka meningkat umur yang lebih berusia ataupun meningkat remaja. Jadi sangat penting untuk tabiat pemakanan itu dikawal daripada awal supaya tidak terbawa-bawa apabila mereka meningkat remaja. Pada awal umur 5 tahun sudah mempunyai masalah obesiti, 50% akan terus menjadi dewasa yang obes. Kesimpulannya, obesiti dalam kalangan kanak-kanak perlu diberi perhatian serius kerana ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Semua pihak perlu bekerjasama untuk membentuk gaya hidup sihat demi melahirkan generasi yang bercergas dan kualiti.